Tengok. Pada zaman dahulu, Nabi Ibrahim telah lahir di Babylon dan ayahnya nama dia Azar. Ayah Nabi Ibrahim, dia adalah penyembah berhala. Dia buat patung, dari patung kecil hingga patung besar. Selepas itu, Nabi Ibrahim masa tu umur dia dah berumur 7 tahun. Dan sekarang dia tak boleh mengawal mentertawakan. Tengok. Nabi Ibrahim sudah berumur 16 tahun ketika dia telah terkejut melihat orang-orang yang pergi menyembah kepada berhala. Dan selepas itu, Nabi Ibrahim jalan ke bukit dan melihat bintang, matahari dan bulan. Dan selepas itu, Nabi Ibrahim pergi berjumpa dengan ayah dia. Tapi ayah dia dah sangat marah. Dia kata, beraninya kau menolak Tuhanku. Ayah Nabi Ibrahim cakap macam tu. Dia kata, wahai ayahku, ikutilah aku. Aku buat ikutilah aku kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumkan kamu kalau kamu tidak bertaubat. Dia merayukan ayah dia. Saya akan meminta orang rejam kamu kalau kamu tidak berhenti cakap macam ini. Ayah dia yang kata. Lepas itu, Nabi Ibrahim sangat sedih kerana ayah dia sangat marah. Dan dia pergi tengok kerajaan orang yang menyembah berhala. Allah adalah Tuhan yang benar. Tiada yang Tuhan selain kepada dia. Kenapa kamu sembah berhala? Nabi Ibrahim marah kepada kaum Nabi Ibrahim yang kafir. Tengok, selepas itu, pada malam besok itu, masa dulu, Nabi Ibrahim ambil kapak dan masukkan ke dalam kuil. Ada banyak patung-patung dan berhala dalam kuil. Dan Nabi Ibrahim mulakan hancurkan berhala dengan kapak. Dan semua. Dan digantung kapak kepada leher dia. Dan lepas tu, orang-orang yang penyembah berhala sangat terkejut melihat berhala yang dah hancur. Dan lepas itu, penyembah berhala, mereka semua hukum Nabi Ibrahim dan melihatkan api yang besar. Burung itu tak boleh terbang dan mereka tak boleh pergi terlalu dekat. Tamat.